Mata sudah kuyu kawan, disuruh buat FG. So pada malam ni masing-masing siapkan peralatan mancing, iaitu senjata-senjata masing-masing. Sekarang ni kita tengah buat FG. Saya meminta tolong daripada Sifu kita, FG Not. Jangan rekam saya lah kawan. FG Not. So kat kolam ni kita kena pakai FG Not. Kalau kita pakai Kili ke, pakai berambut, baling tu sampai tatak. Lepas tu pakai SP pula, pakai berambut. Oh. So sini ni lah. So kita boleh tengok ni masing-masing tengah siapkan peralatan masing-masing lah. Okay. So yang tu tengah seraga tu, ni tengah seraga bermain FG Not. Bermain tau, bermain, bukan buat bermain. 50 ringgit. 50 ringgit. Anjir. Yeah. Orang kata So the blind leading the blind. Dia blind leading the blind. Tapi jangan risau. So esok akan ada 3 set baru. Orang cakap pemain-pemain, player-player baru menggunakan set baru. Biasa ni Zaz. Biasa dulu saya nak belajar mancing, Amy cakap aku cakap macam ni, Mi, aku nak main mancing pakai PC boleh? Jangan. Kau pakai spinning tu. Kau belajar spinning dulu. Sebab PC susah sikit. Tapi player-player kita yang baru terus Zaz BC. Tak nak BC biasa, yang nak yang ringan. Orang cakap kalau baling tu London. London. So esok kita akan pergi ke kolam Ulu Bendol Fish Valley. Tengoklah esok macam mana. Sebab malam ni mata pun dah berat sebenarnya. Jam pun berapa lah? 4:02 pagi. 4:02 pagi. Esok nak kena bangun 7 pagi. 7 pagi dah kena gerak semua untuk pergi ke Ulu Bendol lah. So esok lah, kita tunggu pagi esok. Bye. Sangkut ni dekat tip ni. So Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni kita dah standby siap-siap untuk gerak ke Ulu Bendol Fish Valley. Jadi kita akan pergi terus lah ke Ulu Bendol Fish Valley. Sekarang ni berapa? 8:40. 8:40, pukul 9 lagi sampai. Oh. Tak jauh mana kan? Boleh teleport lah. Tak jauh mana. So hari ni kita tengok lah macam mana ikan dia bermain. Sebab orang cakap Sabtu ni dia ikan tapak 1000. Kita tak tahu lagi, tak confirm sebab saya pun first time nak pergi Ulu Bendol Fish Valley. Apa-apa kita kat sana sebab ada seorang lagi belum sampai player kita. Tapi untuk player tu kita tunggu kat sana masa Ulu Bendol Fish Valley lah. Bye. Tutup lah. Oh tutup lah. Pergi saja. Spek hitam, topi semua dah ada. Topi aku tak bawa tu. Aku tak bawa topi tu. Kecap tu. Rodok. Kecap. Hello. Dia punya kereta. 3. Sebab bandel balik rumah mak ni gitu tu. Okey, sekejap Baik tuan. Okey. Mari. Ya. Tarik ni. Go. Ikan letak lupa. Itu apa?
pemain sebelah soju. Baling berarti kan? Tekan thumb, tahan ni, tekan ni, tahan ni spool, nak baling lepas. Dia nak sampai air tu kau tahan pakai jari balik. Ha. Apa? Ha? Pegang dia. Udah habis? Pegang tadi. Ha? Kau ni. Tak buat gantung ni. Nak cabut. Okey, makan ni. Kita tengok macam nak cabut lah. Dah tengah mana? Banyak kata. Tengah. Tengah kiri sikit. Kau baling target berada baju biru. Baling jauh. Tak kena pengambilan semua. Tarik. Ketat sikit Dek. Oh. Ada lagi? Ada lagi? Allah. Makan ni. Padel ni. Sini. Pegang. Tangguh. Hello. Terbaik. Bal. Itu kan lu. Nanti kat situ kau bawa keluar balik. Oh. Sangkut ke apa? Sangkut? Ya. Sangkut. Kan? Sangkut tu. Betul. Dah. Dia? Macam mana dia sangkut? Macam mana tahu. Udang ada lagi tak? Habis kan? Ya. Nak beli tak? Nak beli apa? Aku pergi beli. Ada cash. Apa dia guys? Dalam beg aku. Kanan. Tangguh. Baik. Tali siapa tu? Tali. Alright, alhamdulillah. Hello. Sabar. Hehehe. Cabut tu. Gambar. Ama dengan Fadil belum? Macam Baru ya. ini macam Baru angin lah. tarik sampai bawah. Yeah. Dah, letak dalam kolam. Ni ada lah. Hah? Ni kan sakit bro. Sakit. Biar ikut kau.
Kena duduk lah. Kena duduk. Okay. Ikan MJ. SPU. Okay, see. Bye, Jo. Tangguh mana tangguh? Tengok Come here. Mana? Bawa ke depan. Ada tag bro. Bawa ke depan. Ambil grip. Explore lagi. Pegang bawa depan. Yeah. Tahu lah. Ada sikit tapi aku rasa jangan yang tu. Rasa jari lain tu. So kita hari ni cara memasang udang hidup. Udang pegang macam ni Mak Syul. Nak. Udang hidup ni. So kita masuk baru bawah tapi jangan kena urat. Kat ekor bang. Ekor. Masuk zas. Lepas tu pusing. Masuk sini balik. Oh susah. Masuk. Cucuk. Masuk bawah. Zas. Lock dia. Ini cara pasang udang hidup. So kita test udang hidup. Dapat ke tak dapat? Thank you bang macam. Mana dapat? Saya dapat lah. Pakai udang hidup. Jenah bantal. Oh, cantik. Ikan mencuba melarikan diri. Mari. Dekat tangguh. Layan. Berapa ekor? 3 MJ. Ikan bawal relax. Hai. Okay, 3 MJ. Jam nak pukul 3 orang ni. Ketuk tak ada? Ketuk pun tak ada? Mesin baru sebeli semalam. Tak kumpau tak kawan. Tak kumpau tak kawan. Kumpau kawan lah. Kumpau kawan. Oh, okey. Masih tiada hasil. Rasa amat menyedihkan. Tapi akan dapat dalam masa setengah jam insyaAllah. Okay, tidak putus asa. Cantik. Kerana saya teringat gambar main ni. Sikit lagi dah dapat. Belum.
Tawaf kolam. Baru nak main bottom. Hello. Oh. Come here. Belum. Lagi sikit. Oh. Gelama. Depan sikit. Belum. Let's go. Oh Allah. Come here. Let's go. Hi. Biar awak. Dia boleh sampai kita lah. Pegang kuat. Sekejap. Layar dah. Ada? Nak buka ni. Ada ikan mah? Lepas tarik. Tarik dulu. Gulung. Tangguk. Tepi je. Apa GT bhai. Waktu kecederaan. Ketatkan sikit. Ketatkan sikit. Pusing. Sekejap. Gulung. Hop. Okey dia. Sini. Belum. Lagi. Ketat sikit lagi. Belum. Jet sikit. Jet turun gulung. Kat mana ni? Aduh, sangkut dah. Nak? Aku takut ni. Ada. Nah. Sama. Jen nak. Sini. Tak boleh sampai pula. Yeay. Dia. Tali putus. Tali orang putus. Baik, Dil. Betul ujung dunia lah dia makan. Longgar lagi tadi dragnya. Ya. Pegang kuat. Grip kau. Sekejap Sana. Salah. Pusingkan. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Alamak, apa brutalnya? Mak udah kopi ni. Aku tunggu dah. Ni. Sebab aku memang rasikan bukan rasa ni sebab lama aku main dengan dia ni. Kan cakap kan? Nak tarik sekali lagi ke tu? Slow. Drag longgar sangat tadi. Oh. Ha.
Patut kau pam-pam dia tak keluar. Dah, drag dah okey tu, biar. So alhamdulillah waktu pun dah pukul 6 petang. Kita tengok alhamdulillah. So kita pun masing-masing ada hasil masing-masing. Masing-masing tak kumpau lah orang cakap. Tapi ada seorang player tu mungkin dia tak cukup lagi 2 jam. Mungkin alasan dia lah tak cukup 2 jam. Sebab kalau ikut scoreboard nanti mungkin boleh editor letak scoreboard lah. Scoreboard dan jenis ikan lah. So paling banyak lesen tu kita tengok lah siapa yang paling banyak lesen pada hari ni. Dan lesen yang orang cakap lesen yang newbie punya lesen yang memang terbaik pun ada tak. Tapi walau bagaimanapun untuk hari ni pada pukul kita start pukul 10 tadi, opening pukul 10, adalah seorang tu dapat opening pukul 10 masuk dalam page untuk UBFB seorang. And then lepas tu ada IP hour. IP hour pun ada kawan kita dapat. Kita punya angler memang padu lah. Tarik MJ ke apa? MJ Mary Jane. So walau bagaimanapun ikan tu nanti kita akan saksikan berapa banyak ekor ikan dalam 3, 6, 9 8 gitu lah. Tapi saya tak tahu, mungkin kalau ada yang tengok mungkin cakap, oh aku tak cukup jam. Siapa datang lambat. Tapi apa-apa pun memang UBFB ni orang cakap nak main tu. Sebab orang kata hari ni ramai kan. Player lama pun cakap hari ni ramai. Tak tahu lah sebab apa ramai. Mungkin ikan tapak ke apa, tak tahu. Tapi best lah, overall best. Tak apa, tak pergi tunggu dulu. Kita nak kemas untuk balik ke KL balik lah. Hilang. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak 1000. Setiap langkah perjalananmu belum nampak. Dulu Model. Sana? Lawah ni. Macam mana? Macam mana apa tu? Hasil? Oh, terbaik. Padu-padu mantap. Tapi tak apa, kita akan saksikan. Jangan lupa untuk saksikan. Orang cakap tengok sampai habis video ni. Mungkin ada kejutan orang cakap. Mungkin ada kejutan. Tak ada, dah lah sekas lah. Tapi tak ikan. Okey, so hari ni kita punya rezeki 3 ekor MJ. Dia punya fight memang boleh tahan lah. Memang sampai tangan pun menggigil loh. Tapi memang syok lah. Saya nak tunjuk kat orang belakang je. Ni dia seorang tau. Saya tunjuk orang belakang. Ni. Satu hari tak ada ketukan. Lambat 2 jam. So editor boleh letak lagu kum pau 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 kum pau pau. Saya nak retract balik statement saya. Tak gumpal tak kawan. Maknanya tak lesen tak kawan lah. Betul. Oh. Besar-besar bos. So rekod aku ikan 3 assist lah. 3 assist. Mana data assist tu? Sebab Boleh dengan orang? Oh iyalah. Mana ni minat ni? Sayang. Ikan besok juga. Abang kata dah Besok lah. Besok juga? Besok repeat juga. Asal repeat juga? Abang suruh ha. Dia masuk jenak semalam punya. Pagi tadi baru reply. Semalam? Oh, Jumaat. Petang. Patutnya abang pergi juga tadi. Wah, tak bawa rezeki kan. Bawa rezeki tak bawa. Oh, betul juga. Silap. Patutnya abang bawa je. Bayar 450 je tentu. Kau tadi.
Babi teruk aku kena balik. Tak ada, semalam abang beria tu loop reel. Yelah semangat kena ada. Saya tak perlu pun loop semua tu. Loop apa? Loop reel. Apa tu? Member tu patah rod, aku patah semangat lah ni. Allah. Turun lah kot. Kolam Loop. Kolombi kalau nak pergi Kolombi. Kolombi kecil. Abang pakai apa tadi set apa? Dewa. Set. Daiwa baru servis malam. Dewa. Reel. Road apa? GT Pro. Itu saya road Soga Hilang. Reel Aji King je. Kau punya lagi mahal tu. Aji King dengan Soga Hilang. 3 ekor. Record! Gelama Siaka. Gelama Siaka dengan Genaha. Genaha Pantai. Wow. Abang. Mampus esok aku pergi juga. Kan. Dia sebab abang semalam macam Mestilah esok nak mancing mestilah excited. dia macam cakap besar tak boleh kat Ni lah. memang dia rezeki guys. Tak ada rezeki macam mana? Ketuk ada ketuk. Ketuk pun tak ada. Ketuk pun tak ada. Ush, sakit. Babi balik. Makan lu gepuk. Makan. Gepuk. Oi. Kan simpan tu dia gepuk. Banyak sumban. Oh, gajang. Oi, abang mau tambah kan? Dia tak ikut makan. Kan tak ikut. Dalam abang. Dalam. Oh, ingat mau. Jom. Wah. Nak saya teman abang? Tak apa lah. Betul. Confirm. Okey. Tadi abang makan. Okey. Bagi gua layan perasaan seseorang. Okey. Boleh. Aku kumpau sah. Okey bang. Kumpul itu pasti. Itu rezeki. Tak ni sekarang nak pergi mana? Betul? Jadi kau Yelah. Dah. Asal lah. Makan Kau tak nak kita orang pergi gepuk kau tak nak? Pergi. Aku pergi. Betul? Ambil kau ambil kau Betul? Ambil kau. Betul? Ah. Lemak jangan makan. Mungkin muka. Rasa mak lagi. Nasi lemak semua nak makan nasi lemak. Ada lagi dapat tiga. Ijan lah Ijan. Ya, aku tanya. Tom yum lah, apa-apa tom yum, sup sup tulang ke, Makanan tu daging kan? daging ke, masam-masam. Oh. Berkena dengan air teh ais. Masam-masam, masa nak masam-masam? Hari ni kan dah manis. Dah bagi masam sikit. Oh, kau lah. Dia yang kena manis. Okey. Jom. So alhamdulillah kita You baik babi. dah selesai aktiviti kita untuk pada hari ini. Kolam Ulu Bendul Fish Valley memang sangat terbaik alhamdulillah. So cuma komen nanti kita ni tanya seorang-seorang komen dia baik ke, tapi nanti komen. Okay, so kita sekarang ni nak pergi makan sebab kita daripada pagi sebenarnya tak makan. Daripada pagi tak makan, minum pun daripada pagi tak minum. So kita pergi makan dulu kat mana tak tahu lagi. So nanti kita jumpa dekat tempat kedai makan. View tu. Assalamualaikum. Hari ni kita pergi. So kita sekarang dah sampai tempat makan dekat Man Jawa. Man Tom Yum. Tak tahu nampak tak? Man Tom Yum kat ada tulis tu. Man Tom Yum. Bertempat di pekarangan Jalan Pantai Paroi. Paroi. Ambangan. Ampangan? Bukan Baroi. So kat sini kita Man Tom Yum Ampangan. Dekat je dengan kolam Ulu Bendul Fish Valley. Dekat je. Kalau naik kereta dekat lah. 20 minit. So Naik highway boleh tak naik highway boleh. so sekarang ni kita nak makan sebab daripada pagi tengok muka seorang-seorang. Lapar. SP later tak payah lagi. Hello. So semua nak makan. Tapi sayangnya kat sini kalau nak makan ikan yang dimancing kena siang siap-siap baru boleh dia masak lah. Kalau tak dia tak ambil sebab dia Tak ada orang siang. sebab dia ambil ikan siang sekarang dah malam. So dia siang. Kau apa malu? So siang lah, malam tak boleh. Yang Siang lah. Malam tak So kita tunggu dulu.
tahu waiter macam tak nak ambil order ni. Tapi tu lah. Kita orang Ampang kan cakap sini the best lah, tom yum the best. Cakap sikit. Tom yum putih try. Deka cakap tom yum putih sedap, paprik sedap. Fadil cakap steam limau sedap. Tapi cakap tak siang ni. Dengan ni uyuh atau ayam kampung masak pedas. Masak pedas. Buyur, makan buyur. Uyuh ayam kampung. Dia sama kan, saiz lebih kurang. Kena masuk. Saya tiada dalam konten ni. Udah. Kita tunggu sekejap lagi untuk makan apa yang istimewa kat sini. Sebab masa-masa perut dah lapar kan, dahaga. Okay. So, tunggu makanan sampai. Let's go. Cakap dah. Make it Sebab aku cakap tak siang lagi. Oh. Macam mana yang dia ni? bukan Sup daging aku punya. daging. So ini sampai. Makan dia. Bagi balik Boleh. Okay, ambil lah. Dah ambil. Hello. Okay, so kita dah selesai makan di Man Tom Yum. Tak trusted. Kalau boleh tak payah pergi lah. Tak payah, kalau boleh pergi kedai sebelah dia. Sebab Man Tom Yum tu dia tahun 2001 yang sedap. Yang ke depan ni owner dah pekerja dah tukar. So masakan dia tu bagi aku kurang sedap lah. Kalau nak pergi Belatip lah. The trusted one. The trusted one Belatip lah orang cakap. Tapi memang sampai pun lambat. Kedai dia, makanan dia biasa. Sup daging dia kecil, tak sedap. Dia tak sedap. Dia tak sedap. Tapi tak ada tak sedap. Dia sedap tapi tak ada sedap sangat. Not bad. Not bad. But not good lah. Tak sesedap Belatip lah. Tak sedap Belatip. So semua pun dah makan. Lepas tu aku kena scan tadi. Dia kata aku tak payah sup daging. Lepas tu aku patah balik, aku tunjuk ni apa. Aku tunjuk resit aku sup daging. Okay, dia kata okay, tak maaf bang. Ingatkan nak bagi sekali lagi sup daging. Okay. So sekarang ni kita dah on the way nak balik. Masing-masing dah on the way balik. Fadil dia terus balik ke rumah mak dia kat Seremban sebab Alang-Alang dah dekat kan. So Fadil balik Seremban. Deka pun terus balik ke Nampoi tak silap. So kita orang Amma, aku, Soju dengan Amy, kita akan gerak ke Savi dulu lah. Sebab untuk drop kita orang, Amma nak drop kita orang. Pertama pun balik malam ni lah. Betul. Malam ni Soju pun malam ni kena balik. Sebab esok dia nak pergi Amsterdam. Betul. So ada flight pagi, kita akan pergi ke Amsterdam balik hari. Amsterdam dia balik hari. Nak makan tom yum je kat sana. Dia kata nak test ikan siakap Amsterdam. Barramundi. So itulah hari kita aktiviti kita hari Minggu ni lah. Untuk episod kali ni kita pergi ke kolam. Semua dapat ikan. Ada yang terkecuali. Okay, sini dia session yang pertama, semua dapat ikan. Untuk session yang lambat, masuk pukul 12, yang tu je tak dapat ikan. Untuk session yang pukul 10, semua orang dapat ikan. So kalau lepas ni nak pergilah pukul 10, pergi sama-sama. Barulah orang cakap keakraban dan kemanfaatan ikan tu ada. Kalau pergi macam aku nak pergi sekali tapi pergi sampai pukul 12, tak payah. Memang takkan dapat ikan lah orang cakap. Lepas tu main 6 jam je. Beza pun RM20 je dengan 2 jam. So kalau boleh nak pergi lepas ni, kita pergi sama-sama pukul 10. And then pergi pun tak payah kolam A. Aku rasa tak boleh lah kalau tak nak gasak. So kalau nak pergi kolam B. Waktu kolam B open, yang tu dia besar sikit. Amy cakap besar. Itu the best lah untuk main kolam, yang bagi siapa yang tak suka untuk menggasak-gasak. Sebab untuk tadi memang penuh lah, bergasak semua kan. Cerita sikit ni. Kita tanya seorang-seorang. Kolam dia separuh saiz lah dari kolam B. Kolam B 2 kali ganda besar dari kolam A. Bahu bertemu bahu. Buku lali bertemu buku lali. Macam mana?
Lurus kat soft, apa kat soft? Baling jumpa Bob. Baling kiri jumpa Bob. Baling kanan jumpa Bob. Babi ni Bob. Nanti tak gambar Bob. Ha? Nanti tak gambar Bob. Tak ada dulu. Oh, tak ada. Tu je. Itu je. Komen untuk hari ni lah. Hari ni? Hari ni Alhamdulillah. Awak semua okey? By the way, hari ni Amy adalah trainer kita lah. Coach. Coach kita orang. So, Amy boleh recommend lah untuk player-player kita pada hari ni. Player-player kita semua fighter-fighter belaka. Amar okey. Tojo okey, Yin okey. Padel pun okey. Walaupun pukul 4.30. Walaupun 4.30 apa? 4.30 baru dapat balik. Padel dari pagi sampai petang. 4.30 petang baru reti balik pakai PC Tapi padu lah. Padel memang padu. Belum padu belum hari lah. So tu coach mana kata walaupun baru pakai PC pun dapat ikan. Even though baru pakai PC, orang yang pakai spinning pun 34 tahun 38. Ha? Orang apa? So orang yang pakai spinning 38 dia ada Amal kata tengah cucuk ni. Ni salah ni lah orangnya. Dia buat style. Orang yang pakai spinning 38 tahun pun tak dapat ikan. So macam cakap, walaupun dia new player pakai basic, kita jangan pandang rendah. Even though Betul juga. kita jangan pandang rendah. Even though dia bihun daripada pukul 10 sampai pukul 4, at least dia dapat ikan. Saya minta maaf bukan sebab ni video kita kena terangkan, kita kena jelaskan apa yang terjadi, apa yang diceritakan semalam. Siap lubricant real. Orang cakap kena lubricant ni supaya esok smooth. Sedangkan saya tidak ada lubricant pun. Saya tukar tali je pun daripada 50. Kalau saya nak pakai mainline 50. Tapi orang cakap kalau balik pakai 50, baling dia bunyi macam pergi utara, tapi depan je. So komen daripada player kita yang macam cakap new player but all the way to BC. So you. Okay, so hari ni kita memang gasak first time untuk cuba BC. Dalam 30 minit untuk figure out semua okey. Lepas tu memang tarik MJ lain macam dia. Kita fight dalam 2 minit, 3 minit, kita lepaskan track, bagi main tu, layan tu ikan. Layan baru kita cangkuk naik. Gitu. Kita jangan jack. Itu sajalah, memang fun lah guys. So total ikan yang dapat 3 MJ. Memang satu tu memang fight lama lah, 3 minit kita lepas drag. Main layan lu. Gitu lah. So umpan Semua umpan pakai. Ada ST daripada Kaidoku ya. Warna Warna hybrid yang crystal clear tu, yang colour biru tu. Boleh lah pakai tu. Tapi lambat sikit lah geng. Kena pakai udang hidup. Udang hidup memang laju. Okay lah, itu saja daripada saya. Hari pun dah malam, dah penat. Ni masa untuk tidur. So soalan lagi. So kau adalah player baru yang terus all the way BC lah? Ya, terus beli set BC. Terus dapat ikan. All the way BC, player baru all the way BC dapat ikan. Kita spinning, bukan saya lah. Orang tu spinning 38 tahun. Dia tengah cucuk lagi. Rasanya dia tahu tengah sembang pasal dia. So dia tak dapat ikan ke apa. Tapi nanti kita masukkan gambar dia. Okay, so untuk player baru kita player baru kita yang macam pada awalnya dia join kita orang punya trip yang pertama sekali di Kuala Lumpur Din. So lepas after dapat Din Kuala Lumpur Pak Mat Kuala Lumpur dekat Semenyih, dia join. Lepas tu dia macam dia tak boleh terima mancing ni kenapa perlukan kesabaran. So dia tak boleh terima, dia pun putus semangat. So dia tak mancing, dia terus dengan dia punya iPad kit. So dia main iPad. And then satu masa tu dia macam penat, dia kata nak join mancing. Dia pun sama, play baru menggunakan set BC juga, backcasting yang seberat, berapa berat kau? Berat kau punya BC. Berapa ni? 119 gram tau. Player baru 119 gram. So kita tanya komen dia. Okay, so untuk orang yang start saya first day terus guna PC, saya sangat bangga lah. Ada lagi Sifu hari ni tolong guide. Dapatlah seko at least walaupun seko daripada tak ada answer.
Kau kena mention GT. Dapat pula GT. Oi. So hari ni sangat seronok lah. Walaupun expectation tu agak tinggi lah. Ingat dapat banyak. Tapi lepas ada idola satu cakap, memancing ni memerlukan kesabaran yang tinggi. Idola? Siapa idola, boleh sebut tak? Kita perlu rahsiakan kan? Okey. Kita perlu rahsiakan terpaksa. Minta maaf lah. Kena sensor lah. Kena sensor. Idola main laut eh? Idola dulu main laut. Main laut. Ada yacht lah? Itu kawan dia. Kawan dia. Kawan dia. Okey. Dia. Okey. So, untuk trip hari ni. Alhamdulillah. Untuk trip hari ni. Untuk trip hari ni? Maksud kau? Kau punya perasaan lah. Saya setelah lama tak join. Rasa kacik lagi. Setelah masa kena join lagi lah ni. Join dia lah. Kena teruskan lah. Okey. Itu sahajalah. Itu lagi lah. Saya penat-penat ni nak kena drive pula. Ada lagi dalam setengah jam lagi ni. InsyaAllah pukul 9 sampai kita. Okay. So tu komen-komen daripada player-player kita dan juga peserta lah. So komen daripada saya selaku AJK pemula, AJK new player baru lah. Player baru. So untuk kolam hari ni saya cakap kolam dia dia kecil sikit daripada kolam biasa. Macam Amy sendiri cakap, kolam B adalah 2 kali ganda lebih besar daripada kolam A. So kalau orang yang malas nak bergasak, pergilah kepada kolam B punya opening. Bersesak, bergasak pula. Bergasak semua nak bergasak. Ada seorang je nak bergasak tak dapat. Ketuk tak dapat. So kalau orang tak nak bersesak-sesak ke, orang tak nak bersilang-silang, pergi ke kolam B lah. Suggestion saya lah. And then untuk komen hari ni berpuas hati. Hari ni berjaya mendapat 3 jenis ikan, 3 lesen baru. Iaitu yang pertama, kita berjaya membuat naik ikan jenahak. Jenahak bantal 3 kilo. Ya, 3 kilo. Saya kira dengan tangan dia lah. 3 kilo. 3 kilo jenahak. Lepas tu second tu siakap putih. Bukan siakap merah, siakap putih. Itu 4 kilo kot. Macam tu lah. Sebab saya tarik-tarik tu, rod tu dah sampai macam ni. Nak pusing balik keri tu. So saya rasa 4 kilo. Ikan yang ketiga, untuk minit-minit terakhir tu naik juga, iaitu ikan biawak. Kalau geng-geng mancing, geng-geng kolam orang cakap ikan biawak lah. Tapi ikan biawak ke ikan biawak? Ikan tu lah orang panggil biawak. Tapi kalau nama asli dia Senangin Taiwan. Kalau dalam bahasa saintifik dia Senangin Taiwan. So dia punya bahasa saintifik lah. Ikan tu kepala dia macam kepala biawak. So geng-geng kolam panggil biawak lah. So for today trip fun. Alhamdulillah. Tak kumpau. Yang mana yang tak dapat join, jangan risau, kita akan open new trip InsyaAllah kepada kolam yang another kolam. Mungkin kolam yang lebih ikan dia lebih gasak-gasak, ikan dia lebih bonyo, monster. Mungkin bukan GT biasa. Kita tahu. So kita kena nantikan lah trip yang berikutnya. Kolam juga insyaAllah. And then kita akan pergi insyaAllah full squad juga. Sebab untuk kali ni ada beberapa player kita tak dapat join lah atas sebab-sebab tertentu. So kepada another player kita yang baru saja cakap dia turun laut saja, kolam tak turun. Kalau boleh turun lah. Jangan bagi orang cakap ri tu bersawang. Kena air masin. Dan kepada yang player hari ni yang tidak mendapat ikan tu, jangan risau. Kerana kolam Jugra tu masih ada. Untuk mencari lauk di kolam Jugra lah, orang cakap memang kolam yang tepat. So jangan bersedih muka, jangan masam muka. Walaupun kawan-kawan kita dapat ikan, kita harus bergembira bersama-sama. Kalau anda hendak mencari lauk yang tidak memikirkan dompet ataupun wallet anda, pergi ke kolam Jugra RM3. So nantikan trip kita seterusnya, iaitu di kolam tak tahu. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.